Walaupun dia tak solat, tapi dia baik. Siapa tak solat tidak boleh dikatakan baik. Mana orang yang tak solat memang orang jahat. Iblis tidak mahu tunduk kepada Adam, bukan kepada Allah. Orang tak solat tambah tunduk kepada Allah. Mana orang tak solat jahat dari iblis. Betul tak? Iblis disuruh tunduk pada Allah, iblis tunduk. Yang dia tak mau tunduk kepada Nabi Adam. Kenapa dia tunduk kepada Allah? Kerana dia tahu Allah itu maha besar. Kenapa dia tak mau tunduk kepada Adam? Kerana dia kata sendiri, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Membuat aku daripada api, muat Adam buat dari tanah. Takkan api tunduk ke tanah? Tapi kita manusia bisa tak mau tunduk kepada Allah, jahat dari iblis. Maka semua penduduk di langit beri hormat kepada Nabi Adam yang diketuai oleh para malaikat. Malaikat iblis tahulah penyakit orang yang tak embuh semayang ni, takabur. Dia rasa dia hebat. Hebat dari siapa? Hebat daripada Allah. Orang yang tak semayang, dia rasa dia hebat daripada Tuhan. Itu hakikat. Kalau dia rasa Allah lebih hebat dari dia, dia semayang. Dak khasyuk pun dia semayang kau. Dak awal pun tengah waktu pun dia semayang juga. Kenapa? Kerana perintah Allah. Tapi orang yang tak semayang ni, dia rasa Allah tu kecil, dia besar lagi. Dia besar dari Tuhan, maka dak payah semayang.